Mahkamah Tinggi Syariah Seremban hari ini membenarkan permohonan penggantungan hukuman penjara terhadap seorang mudir atas pertuduhan mengajar tanpa tauliah di sebuah madrasah yang mempunyai kaitan dengan GISPH. Hakim Syar'i Muhammad Zulkifli Yasua memutuskan demikian selepas mendengar hujan peguam syar'i Bos Tamam Ahmad yang mewakili pemohon Zahar Nizam Rohan 51 tahun dan berpuas hati dengan alasan-alasan yang dikemukakan. Bagaimanapun, prosiding pendengaran hari ini dijalankan tanpa kehadiran Zahar Nizam. Bos Tamam memaklumkan anak guamnya Zahar Nizam terdesak untuk menangguhkan hukuman kerana mengalami penyakit hernia dan perlu menjalani pembedahan pada bulan depan di sebuah hospital di Batu Pahat, Johor. Dalam prosiding itu, Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan penggantungan hukuman terhadap Zahar Nizam berkuat kuasa hari ini dan pemohon dibenarkan jaminan sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin sehingga keputusan kebenaran perayu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.